Dua lelaki ditahan bersama 312 bungkusan air ketum di Pasir Mas, Kelantan. Suspek berusia 26 dan 36 tahun itu diberkas oleh pasukan gerakan ARM selepas cuba melarikan diri ke dalam hutan. Komander Brigade Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussain memaklumkan hasil pemeriksaan dalam kenderaan dan lokasi stor hutan menemui bungkusan air ketum bernilai lebih RM23,000 termasuk sitaan sebuah kereta serta motosikal. Siasatan awal mendapati suspek aktif memproses dan menjual bahan tersebut sejak Mac tahun lalu. Bagaimanapun, ujian saringan air kencing menunjukkan kedua-dua mereka negatif dadah. Kesemua barangan kes kini diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952.